Ada banyak jenis kelapa di Malaysia. Kebanyakan orang menanam matak, SGG, pandan dan MYD. Selalunya mengikut ketinggian macam datuk-datuk kita yang dulu dia menanam melentol. Tapi sekarang tidak banyak lagi yang menanam melentol sebab dia akan sangat tinggi. Melentol boleh berbuah dengan banyak, buah dia sangat besar. Tapi sekarang masalah di Malaysia ialah untuk mencari pekerja-pekerja yang mahir manjat pokok kelapa untuk menurunkan buah-buah kelapa. Itu sebabnya sekarang banyak yang menanam pokok-pokok yang rendah. Kelebihan yang rendah ialah ini menyenangkan farmer dalam proses penuaian dan memungut kelapa tersebut. Kalau saya showkan selalunya ialah Sungai Gulang-Gulang. Fungsi dia ialah boleh membuat air kelapa, santan dan air nira juga. Keenakan air kelapa pandan lebih bagus daripada SGG. Tapi masalah dia ialah pokok itu dia senang kena penyakit. Penjagaan dia perlu lebih rapi dan lebih banyak perhatian. Apa yang perlu diutamakan kalau nak mulakan ladang kelapa? Kita kena tengok tanah itu whether it sesuai ke tidak, sumber air kena ada, dan juga daripada segi pasaran itu sangat mustahak. Apa jenis kelapa yang ada di ladang tuan-tuan dan puan-puan?